boleh kongsi bersama duka lara bahagia. Jom kita dengar isu-isu semasa, perkongsian semua kisah cerita mereka. Podcast Kawin SG ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih masih lagi bersama saya Akin di podcast Kawin SG. Yeah. Jadi bagi siapa-siapa yang kat luar sana masih baru lagi find out pasal podcast kami, boleh saja follow kami, subscribe kami di YouTube, Spotify, IG, TikTok dan Facebook. Jadi mana-mana kalau korang ada cerita, korang boleh diam-diam kita. Jangan takut, kita takkan sebut nama. Kalau korang malu lah kan nak komen-komen kat semua video-video kami. Dan juga jika nak lagi formal, korang boleh juga email kami cerita korang. Boleh juga email kami di podcast.kawin.sg@gmail.com. Topik kita pada hari ini dia agak luar biasa sikit. Sebab apa? Topik kita pada hari ini adalah raya pertama di rumah siapa? Rumah keluarga isteri ataupun keluarga suami dahulu. Panas kan? Pasal benda-benda macam gini kan. Okey, secara jujur lah tadi kita tanya. Okey, kita ada tanya satu viewer kita lah. Okey, sebab bila dia nampak kita tengah live, bila kita cakap pasal dia punya pasal topik ni, dia kata kita hidup di Singapura. Okey, jadi tak ada masalah nak raya belah mana, isteri atau belah suami. Sebab kadang-kadang kita boleh bagi macam okey, pagi pergi rumah mak ai, lepas tu petang kita pergi rumah mak you pula. Tetapi yang pertama, siapa nak pergi dulu? Sebab benda-benda macam gini akan jadi satu konflik tau laki bini. Okey, dia akan jadi satu topik yang macam alah, asyik tiap-tiap tahun rumah mak you dulu je, rumah mak ai lah. Apa pula? Tak apalah, gini. Dah jadi leceh. Ada satu viewer kita cakap, kita hidup kat Singapura tak ada masalah. Sebab kita bukan hidup di macam di kawan-kawan kita kat seberang. Ada keluarga di Perak, ada keluarga di Johor Bahru. Jadi kata orang tu nak kena bertolak ansur sikit. Sampai ada pula yang mengatakan yang benda-benda macam gini akan jadi satu masalah. Tapi padahal tak ada masalah pun. Kata orang biar bertolak ansur. Tetapi ada juga yang susah nak tolak ansur. Sebab apa? Okay, tadi ada satu viewer juga, ada another viewer, dia katakan dia sanggup beraya belah isteri dahulu. Sebab apa? Biar isteri yang bahagia. Sebab kalau isteri berajuk, leceh. Jadi apa pandangan korang? Macam kita tanyalah, kita tanya orang-orang kat dalam TikTok ni apa pandangan korang? Agak-agak korang raya belah isteri atau belah suami? Sila tinggalkan komen korang. Tinggalkan komen, nanti kita akan cuba bacakan. Okay? Kita akan cuba bacakan. Sebab apa tau? Benda dia bukan subjektif ataupun kata orang akan jadi satu masalah. Dia tak ada masalah pun. Sebab mostly yang kita akan tahu is ada satu pihak akan mengalah, baik lelaki atau baik perempuan. Kita tak sidekan siapa-siapa Kalau korang faham, kita tak akan sidekan siapa-siapa. Sebab benda-benda macam gini, okay, kita kasih satu senario lah Contoh. Korang jangan kecam ini semua contoh. Okay, contoh kalau kita raya belah isteri dulu. Sebab kadang-kadang kita ada isteri yang mempunyai keluarga yang besar. Okay, jadi bila yang belah lelaki pula mungkin golongan keluarganya agak kecil sedikit, tetapi jadi nak meriahkan lagi semua pergi belah rumah suami, rumah isteri, keluarga isteri. Tapi pula ada yang mengatakan, kita ada baca satu DM lah, kita ada baca satu DM, dia mengatakan yang raya belah isteri ni, kalau orang ramai sangat jadi bingit. Tapi kata orang kalau tak ramai, kalau kata beraya, mestilah orang kata meriah kan, lagi ramai lagi meriah kan. Cuma
Yalah, kita tak tahu rumah tu sebesar mana ataupun akan menjadi satu sempit tau. Ini semua benda-benda yang orang selalu akan fikir. Bedek korang tak fikir benda-benda macam gini. Tipu korang tak pernah fikir. Kalau aku sendiri boleh dengar orang cakap macam gitu, bedek korang tak pernah fikir. Mesti ada kan. Sedikit sebanyak mesti korang ada. Betul tak? Contoh lagi satu. Ada pula mengatakan kalau raya belah raya belah mana-mana sekali pun, kalau contoh terlalu ramai sangat, bingit tak muah, kita raya belah rumah my mom dululah, nanti lepas your family members dah keluar baru kita pergi sana. Ada orang fikir gitu tau. Jadi kalau yang mana-mana kat dalam TikTok ni, okay, korang ada apa-apa komen tak? Ada apa-apa cerita tak yang korang boleh kongsikan? Tadi kita ada nampak satu komen. Sekejap saya cari komen dia. Macam dah jauh sangat. Mana komen dia? Tadi ada satu komen. Dia kata, okay. Mana dia? Ni dia. Dia mengatakan, hilang komen dia. Jauh sangat ni. Allah. Okay. Ini dia katakan, pada pendapat saya, belah isteri ramai sangat dan saya nak isteri saya bahagia di hari raya pertama. Isteri kalau bad mood, suar kecoh boy. Ini kata dia bukan kata kita Ini yang kat dalam komen yang mengatakan Ini kat dalam komen yang mengatakan. Jadi, apa pandangan korang raya belah isteri ataupun raya belah suami di hari raya pertama? Yang mana satu? Jadi dia macam-macam benda yang kita boleh fikir tau. Tapi of course lah, kita jangan fikir benda-benda yang kurang menarik. Okay, kita jangan fikir benda-benda kurang menarik. Dan ada yang menyatakan bahawasanya yang kita bila raya belah lelaki pula. Okay, tadi kita dah cakap pasal raya belah perempuan kan. Okay, senario dia, bukan senario, contoh kita pernah tahu raya belah lelaki ni kadang-kadang santai, kadang-kadang lepak. Okay, dan kadang-kadang kita tahu raya belah lelaki ni pula terlalu macam kurang meriah. Ada orang kata ini bukan aku kata ini orang yang kata tau. Okay, jadi bila kita cakap pasal raya belah lelaki ni, kita nak kena faham. Okay, mungkin adik-beradik dia tak ramai, mungkin dia anak seorang, sebab itu dia nak kena raya belah lelaki dulu. It goes vice versa to perempuan pula. Mungkin dia anak tunggal, sama juga, tetapi saudara mara ramai. Contohnya macam akulah Aku kasih contoh macam aku selalu raya belah isteri aku dulu. Okay, sebab apa? Saudara mara dia ramai, happening, memang syok, memang fun. Kalau raya belah aku pula, aku saudara mara tak ramai. Okay, aku pun adik-beradik pun semua kat Malaysia. Okay, cuma aku je diberanakkan di Singapore. So it's two different thing. That is why aku bukan cakap aku tak looking forward untuk raya belah family aku. Aku looking forward. It's just that aku prioritisekan bini aku dulu. Tak apa, kita raya belah bini aku dululah. Okay, dan another thing is kenapa aku biasa sangat dengan family belah bini aku is because all the cousins is those that I grew up with. Is one of the aku punya childhood punya kawan-kawan juga daripada kecil. Okay, daripada aku bujang, daripada aku masuk NS sampai aku dah bekerja, dan aku masih kenal diorang, which is unexpectedly aku kahwin dengan sepupu diorang juga. So that is why they are very fun people. They are very fun family. Always a lot of activity yang kita involve lah. Then kalau come back to aku punya family pula, yes, betul, aku ada satu abang, ada satu kakak kat Singapore ni, and which is they been looking after me all this while, and of course kita still keep in touch, and aku so looking forward together with them. It's just that kita tak kisah. Macam aku tak kisah, doesn't matter raya belah aku ataupun raya belah bini aku. It doesn't matter. This is aku punya life tau. Kalau korang punya life kat luar situ, aku tak tahu. Jadi macam korang kat luar sana, okay, sini kita ada a few people. Apa pandangan korang?
Kalau korang ada apa-apa yang nak komen, dipersilakan. Korang boleh saja tinggalkan komen-komen korang. Okay. Mana-mana saja. Okay. Jadi we come back to the topic raya belah mana. Okay. So basically aku ada a few things that aku need to highlight lah. Okay. Setiap komen ataupun apa-apa yang korang nak sampaikan biar positif. Kita jangan berlaga-lagakan. Okay. So basically podcast Kahwin-Kahwin hari ini, topik kita memang agak sulit sikit. Sebab apa? Okay. It's very bukan cakap sensitif. Topik dia tak sensitif pun actually. Cuma komen-komen orang kat luar sana, netizen kat luar sana kan kadang-kadang akan menjadi satu benda yang tak baik. Jadi macam aku cakap, kita come back to the topic raya belah mana. Okay. Kita selalu tahu kadang-kadang kalau kita tengok drama lah aku selalu fikirkan apa tau, drama is not a realistic thing, but it does happen to people out there. Aku selalu thought that every drama is just kata orang satu benda yang untuk kita pelajari tau, satu pedoman tau untuk kita belajar. Tetapi aku tak expect that it did really happen. It did really happens to people out there. Aku tak expect this thing to happen. Kenapa aku cakap macam ni? Okay, aku pernah bukan pernah lah, aku ada baca satu DM ni kalau apa, let me recall back lah, dia ada kat situ. Aku recall back DM dia is about dia menyesal balik raya di rumah isteri dia. Sebab apa? Okay, isteri dia adalah satu yang seseorang mempunyai kerja yang pangkat tinggi. Okay, which is dia ada satu benda yang pangkat tinggi dan bergaji besar lah. Walhal suami dia setakat tak salah aku dia delivery rider lah. Aku tak mau sebut lah. Okay, delivery rider lah. So every time bila raya, without fail aku rasa kalau aku recall balik, diorang dah kahwin for the past 8 years. Dia dah kahwin for the past 8 years. So basically bila dia dah kahwin for the past 8 years tu, without fail every raya dia akan balik rumah belah isteri dia, which is a big house, a bungalow house of 3 story. And dia selalu diperkecilkan di rumah itu. Okay, dia selalu diperkecilkan di rumah itu. Ini aku bukan reka ini apa yang aku recall balik bila dia DM aku tau. Okay, sebab kita pernah post ni benda dekat social media, and dia decided to DM kita, private kita lah. So dia kata jangan sebut nama saya. Dia kata sorry lah, aku tak bawa another phone aku lah. Okay, ada semua detail dia. Tapi when aku recall balik, it's quite sedih lah kan. Sebab without fail bila dia balik sana, dia akan dikutuk, dicaci oleh semua saudara mara dia, mengatakan engkau hidup bawa ketiak bini kau banyak support engkau, bini kau banyak beli barang bukan kau, duit kau bikin apa. Okay, dia macam gini lah guys. Kita tak tahu setiap perkahwinan tu akan menjadi bahagia atau tidak. Okay, kita tak tahu whether is a perfect marriage, is a happy marriage, everlasting, kita tak tahu. Okay, sebab apa? Jodoh semua di tangan Tuhan. Okay, mungkin Tuhan dah tuliskan jalan cerita diorang macam gini. Tetapi bagi aku is bila diperkecilkan macam gitu dia masih sabar tau. Dia masih sabar dengan dia punya perangai those people yang suka mengutuk dia, suka memperkecilkan dia. So bila aku baca balik aku macam betul tak betul lah bila dia kena macam gini ke, atau aku tertanya pasal aku punya orang pun very skeptical tau bila orang DM aku pasal cerita tau. And aku boleh tahu whether cerita tu betul atau tidak sebab jalan cerita dia tak terpusing-pusing sana sini, dia tak lari sana sini sebab it's very straightforward. Dia punya cerita very straightforward. So bila aku study balik dia punya cerita, it's like dia kata
saya sedih bila dia kata something like dia sedih bila dia balik sana sebab selalu dikutuk benda-benda macam gini, and dia tahu diri dia kat mana. And guess what, dia cakap dengan aku, every time bila dia kat sana, kat rumah bini dia tu, keluarga bini dia tu, dia akan sit one side and tak ada orang entertain dia atau jemput dia makan pun sekali. So bagi aku is, kenapa kena macam gitu kenapa sampai macam gitu sekali. So aku tak nak expect is apa kata orang is aku tak expect kenapa dia tergamak buat laki dia macam gitu, whereas itu laki kau tau. Okay, itu laki kau. Okay, sini kita ada satu komen. If the wife ikhlaskan and defended him, he shouldn't care about them. Marriage is about compromising. Nampak? Marah sangat tau. Marah sangat ni orang ni. Terlalu marah ni. Okay, dia okay, it's true. Tapi the thing is, based on what he said, ini dia yang kata, based on what he said, bini dia tak defend him, bini dia tak mempertahankan maruah laki dia ataupun tutup aib laki dia. In fact, dengan bini-bini dia sekali dia join that criticism. So it's quite sad lah. Ini dia daripada pengirim daripada, tak salah aku, dia orang Melaka. Kalau tak silap dia orang Melaka ke orang mana lah, tak pasti. Jadi bila kita baca, kita study balik, it's something that dia shouldn't be doing that to his husband. Okay, he shouldn't be doing that. Then another DM came in. Okay, ini sebab apa aku berani cakap, sebab DM ni one after another tau. Okay, tapi dua-dua DM ni tak ada link. The second one is sebab isteri dia balik rumah suami. Okay, isteri dia balik rumah suami. Okay, dia macam gini. Bila kau balik rumah suami, dia kata something like, dia kata bila dia balik rumah suami dia, okay, dia pula yang diketepikan sebab dia tengah jaga baby. Okay, bayi yang baru dia lahirkan. And semua isteri dia nak kena buat. Laki dia buat apa? Okay, ni aku kasih kau tahu. Laki dia mempergunakan ayat seperti macam mana tahu. Aku lelaki, aku ketua rumah, jadi engkau dengar cakap aku sebab syurga engkau di bawah tapak kaki aku. Bagi aku, bila pengirim wanita ni cerita macam ni, aku senang lah, aku cakap macam ni lah bila engkau gunakan that card bagi aku dah tak style lah bro. Okay, bagi aku tak style. Bagi lelaki tu, misalnya katalah kalau kau tengok ni channel lah kan, bagi aku tak style lah. Aku sendiri lelaki, aku tak berani nak cakap macam itu. Sebab apa? It's fair and square deal. Sebab apa? Kita diajarkan, orang mengatakan, kita semua tahu, okay, kerja rumah, masak is kerja suami. Korang sini nak tahu. Tapi kalau kau mempergunakan pangkat kau, darjat kau sampai setakat macam itu, sampai kau memperkecilkan bini kau tu, macam it shows that kau tak respect bini kau. Jadi kau kahwin buat apa? Betul tak aku cakap? Jadi kau kahwin buat apa? Aku bukan coach cerai tau. Okay, aku bukan coach cerai Jadi kalau seperti yang di mana ada kat dalam TikTok ni, kalau korang ada komen apa yang kita sampaikan, apa yang aku sampaikan, korang boleh tinggalkan komen. InsyaAllah kita akan bacakan. So back to the story of the isteri yang diketepikan juga tu. Okay, aku recall balik masa dalam perjalanan balik ke kampung rumah suami dia tu, ke rumah mak bapak suami dia tu. Dalam perjalanan tu, kalau aku ingat balik, dia kata something like, bila sampai rumah mak aku nak engkau buat kerja kat sana. Okay, kau jangan duduk diam nak melawar. Kau pergi tolong mak bapak aku. Kau buat bini kau macam orang gaji. Bini kau tu tengah angkat anak kau tau, tengah dukung anak kau tau. Kau expect apa? Dia sambil buat kerja rumah tu tinggalkan budak, ataupun sambil buat kerja rumah tu sambil mendukung. Habis kau buat apa? Ya, aku tahu kau sole breadwinner, bini kau tak kerja. Ya, aku tahu. Okay, but that shouldn't be a way of you kan, bila kau nak buat bini kau semua, kau jangan duduk je. You do something. Aku sendiri
bini aku sini kadang-kadang suruh aku bikin je. Okay, suka tak suka, tolak tepi, bikin je. Kau faham tak? Kadang-kadang benda-benda macam ni akan menjadi satu kemarahan untuk setiap orang tau. Sebab aku tak tahu whether kalau kau ada this kind of mindset to think that you should treasure the person you love. Aku tak kira lelaki atau perempuan lah, suami atau isteri. Treasure the person you love lah. Okay? Sebab kadang-kadang benda-benda macam ini dia akan memporak-perandakan korang punya rumah tangga. Okay? This thing applies to anybody including myself. Aku tak canon siapa-siapa, aku tak cakap siapa-siapa. Okay? Treasure the person whoever is with you all this while. Okay? Sebab bila aku baca balik cerita lelaki ni dengan cerita perempuan ni, kan, dua-dua ada sebab dia sendiri tau. Okay, dua-dua ada rasa kesian dia sendiri. So sebab tu aku be fair, aku tak boleh cakap, aku tak boleh menangkan lelaki je, aku pun nak kena menangkan perempuan. Jadi korang nak kecam, aku dua-dua side aku ceritakan, and dua-dua side aku berikan pandangan aku. Bukan, aku tak ikut pandangan orang. Ini aku ceritakan based on pandangan aku sendiri. So sebab tu aku cakap, bila raya belah mana ni kan, raya belah isteri atau belah suami, kita tak tahu whether kalau it can be there's always a pro and cons dia lah kan. There's always pro and cons dia. Which is kita tak boleh stop. Okay, sebab kadang-kadang benda yang baik tu boleh jadi boleh jadi jahat, benda yang jahat tu boleh jadi baik. Jadi bagi korang kat dalam TikTok ni, sekali lagi topik kita pada hari ni adalah raya belah mana? Belah isteri dulu ke atau belah suami dulu di hari raya pertama? Kau terbatuk-batuk. Okay, so kalau korang ada komen-komen ke apa kan, korang boleh lusuri kita punya TikTok, IG dengan Facebook kita, ataupun even in kita punya Spotify atau YouTube. Korang boleh komen aja. Kalau korang segan, korang boleh DM kita. Jangan takut, setiap cerita korang kita tak akan bilang siapa nama dia. Okay, sebab ini semua hak masing-masing. Okay, kalau korang izinkan pun tetap kita tak akan cerita, kita tak akan sebut nama orang lah. Okay, jadi jadi aku tak mau melirik sangat kan topik-topik macam ini, sebab it's a very interesting topik tau. Sebab apa? Both sides, baik suami baik isteri, diorang ada sebab diorang tersendiri. Okay, kenapa kena macam gini, kenapa kena macam gitu. Dia tak semua benda yang kita boleh kata orang kita boleh sidekan. Sebab kalau kita menyebelahi sesiapa, tu tandanya kita one sided. Okay, kita tak dengar sebelah pihak. Setiap benda macam kenapa suami dia buat macam gini, mesti ada sebab dia. Okay, sebab dia baik atau buruk kita tak tahu. Same goes to the isteri. Kenapa dia ketepikan suami dia macam gitu, mesti ada sebab dia. Baik atau buruk kita tolak tepi. Tu untuk korang nilaikan lah. Okay, tapi tak payah kecam-kecam lah orang-orang macam itu kan. So and furthermore, bila kita dah ada more things to talk about. Okay, podcast kahwin-kahwin, kita ada a few guests coming in, which is one of the Suria punya artis. InsyaAllah kita tengah tunggu jawapan daripada dia lah. Okay, kalau korang nak tahu, korang kena stay tune lah. Tapi aku perasan dekat kita pada social media thank you to all yang sanggup like, comment and share satu video ni tentang perkahwinan yang kena sampuk. Kau ingat tak? And I find out that cerita itu adalah berlakon semata-mata. Aku tak tahu tau. Aku tak tahu, sedangkan Cik Amin pun tak tahu. Okay, sebab tu kita tanya korang kat luar sana, ni cerita betul ke tidak. Okay, but whereas kita biasalah, kita ada haters juga kan. Kita ada haters whereby orang cakap yang kita buka aib orang lah. Kau cakap benda tu kat aku sendiri tak tahu. Kau cakap aku buka aib, orang cakap itu benda cerita, orang tengah berlakon. Jadi muka tu, ayat tu kena campak kat muka kau balik. Pui.
Kan bodoh kan. Sebelum kau komen, fikir. Sebelum nak cakap, fikir. Okay. Tuhan kasih kita akal untuk fikir. Okay. Bukan main nembus saja. Ada hati nak cakap pasal agama. Tapi tak selidik dulu. Bongok namanya. Kan malu sendiri tak? Sendiri punya salah, sendirilah tanggung. Betul tak? Then before kita stop kita punya cerita kita punya recording ni kan, our last episode kita ada berbual pasal curang, and kita ada berbual pasal kos cerai, ada banyak-banyak topik juga kita akan ceritakan. And memang kita tak boleh ambil ringan lah benda-benda macam ini, sebab setiap benda ada, everything that we do there's always a consequences. Okay, whether kau rasa benda ni layak untuk kita buat ataupun tidak. Okay, so kalau macam mana yang kat dalam TikTok ni, korang ada apa-apa komen tak sebab tentang raya belah mana, belah isteri dulu ke ataupun belah suami dahulu? Ada juga orang-orang kat dalam sini okay, semua setakat CCTV, kesian. Tak apa. Jadi biasalah, kita masih ada masa lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan terus di bahagian kedua. Di mana? Di podcast Kawin SG. Teruskan mendengar podcast Kawin.